Dulu aku fikir kalau kita buat kerja dengan ikhlas, semua orang akan sama macam kita. Tapi realitinya, tak semua orang pakai hati yang jujur. Ada yang pakai topeng. Topeng integriti. Bila kuasa diberi, amanah jadi taruhan. Bila wang masuk dalam tangan, iman mula digoda. Dan bila semuanya terbongkar, semua berpaling. Ini bukan sekadar cerita duit. Ini cerita kepercayaan yang dikhianati. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih sebab dah sudi hadir hari ini. Jadi kita akan mulakan mesyuarat kita iaitu mengenai program Unity Fest 2025. So, program ni kita dah confirmkan jadi untuk bulan depan. Tarikh pun HEP dah luluskan iaitu 15 Mei. Lepas tu dana pun dah masuk bernilai RM7,000. So kita ada masa lebih kurang dalam 4 minggu untuk jayakan program kita. RM7,000 tu banyak kalau kita gunakan kejap. Iman, awak sebagai bendahari bajet dah ready ke? Setakat ni semuanya dah sedia. Saya dah asingkan mengikut keperluan teknikal, jamuan, pengangkutan, kebersihan dan sebagainya. Cuma ada satu perkara yang masih belum selesai iaitu pencarian vendor. Kita masih membuka pemasukan vendor, tapi secara kasarnya semuanya dalam kawalan lah. Mas ni bro, RM7,000 tu bukan sikit. Pandai edit lah Rashid, dapat dah kita settle. Tak apa, aku tahulah nak uruskan macam mana. Aiman, pastikan semua laporan lengkap ya. Dan setiap sem mestilah ada bukti. Awak tahu kan kalau kita pernah tegur resit tak lengkap? Alah Syuk, relax lah. Itu kan kisah tahun lepas. Saya pun dah tahu prosedur dia macam mana. Jangan risau. Tak apa korang, kita semua percayakan Aiman. Tapi macam biasa, semua kena semak balik juga nanti. Kita bukan tak percaya, tapi kita nak jaga integriti. Aku tak percaya baru seminggu kau dapat dana. Tapi belanja dah macam mana Datuk? Taklah, aku ambil sikit je di program ni dalam 500. Apa guna kita kerja berat-berat tapi tak dapat apa-apa kan? Tak bro, aku bagi kau. Thanks, tapi hati-hati lah sebab orang kata lama-lama, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Apa bro, aku pandai nak urus semua tu. Resit, kita boleh ubah tarikh bro. Okay lah, Yes. Dulu lah. Yeah. Bukan curi pun, aku guna je dulu. Kalau aku tak ambil, siapa nak hargai usaha aku? Syu, kenapa serius sangat tu? Aisyah, kau tengok ni. Ni semua tak kena. Dalam misik RM5,000, tapi dalam laporan kewangan RM7,000. RM2,000 tu ke mana? Yelah, ni pun resit yang sama. Tapi kenapa dua tarikh yang berbeza? Sama vendor, tapi kenapa dua tarikh? Tak masuk akal. Aku dah rasa dari awal laporan dia ni tak pernah dibentangkan dengan betul-betul. Masa mesyuarat hari tu, dia kata dia nak update. Tapi tengok ni, tarikh ni dari minggu lepas lagi. Syu, kau rasa dia ada buat benda tak betul ke? Aku tak nak tuduh tanpa bukti. Tapi kita kena buat sesuatu. Ni bukan hal remeh. Kita ni jaga duit pelajar. Jadi kita nak buat apa sekarang? Kita jumpa Dr. Mana. Dia pesyarah penasihat kita. Kita lapor dengan cara betul. Okey, sudah masuk. Doktor, laporan kewangan ni kami tengok agak mencurigakan. Cuba doktor semak. Saya tengok ada transaksi yang tak masuk akal. Dan laporan ni tak diluluskan oleh mesyuarat pun.
Betul doktor. Aiman serahkan terus dalam Google Drive. Dia tak bentang pun di mana-mana mesyuarat. Dan ada bukti resit yang dia ubah. Kami dah semak dengan beberapa dokumen. Okey, nombor 2, buat keputusan yang betul dengan datang terus. Kes macam ni, walaupun di kalangan belajar, tetap di bawah pemantauan HDB. Okey, bagi saya, bantu sediakan kertas laporan awal dan serahkan kepada pegawai HDB. Masa ini, jangan cakap dengan sesiapa yang kita ikut saluran rasmi. Kami bukan nak jadikan dia, tapi lebih penting kami tak nak nilai integriti jatuh. Okey, kadang-kadang kebenaran itu memang sakit. Tapi kalau dibiarkan, ia akan ruputkan apa yang kita bina. Aiman, berdasarkan semakan awal kami terhadap laporan kewangan Unity Fest, kami dapati terdapat beberapa transaksi yang tidak sah. Jadi boleh awak pastikan untuk kali ini? Saya tak pasti dekat mana pihak puan jumpa transaksi yang tidak sah. Setakat ni saya dah hantar laporan kewangan program akhir dan juga saya dah buat serahan resit untuk semua pembelian yang kami beli semasa program. Okey, contohnya resit ni berlaku pada 3 April, tapi dalam laporan berlaku pada 1 April dan vendor pun tak sahkan untuk pembelian ini. Aiman, kau kata semua bawah kawalan, tapi kita yang tanggung ni. Baiklah, sebenarnya saya terdesak sangat untuk guna duit waktu tu. Jadi saya terpaksa ambil sedikit duit program ni. Saya janji saya akan bayar balik. Kita semua perlukan masa, Aiman. Dan bukanlah macam-macam ni. Awak bukan cuma ambil duit, awak ambil kepercayaan kami. Awak telah pun khianat amanah yang kita sama-sama pegang. Baiklah Aiman, kes ni akan dibawa ke jawatan kuasa tata tertib pelajar. Mengikut peraturan, disiplin akan dikenakan di mana digantung jawatan ataupun digantung pengajian jika terbukti bersalah. Dan kami akan maklumkan kepada pensyarah penasihat. Aku ingat kalau orang tak nampak, maksudnya aku selamat. Aku fikir kalau aku urus semua, aku boleh urus juga salah aku sendiri. Tapi silap besar, bila amanah mula dikhianati, tak ada apa yang boleh ditutup. Sekarang, aku hilang semuanya. Nama baik, kawan, maruah, semua sebab aku ambil kesempatan atas kepercayaan orang lain. Kita buat semua ni sebab kita percaya. Tapi kepercayaan tu sekali dikhianati, susah nak dikutip balik. Jangan pandang ringan pada kelanggaran kecil. Integriti sebenarnya teruji dalam perkara yang kita fikir tak ada siapa nampak. Dan paling menakutkan, bila orang diam. Bila orang tahu salah, tapi tak tegur. Sebab tu kami siasat, bukan untuk menghukum semata-mata, tapi untuk memperbetulkan sistem supaya tiada yang berfikir bahawa kesalahan ini akan sentiasa diulangi. Kita semua belajar dari kesilapan, tapi kita juga belajar dari keberanian. Bila ada orang berani cakap, itu tak betul. Integriti kita bukan diuji untuk kita dalam mesyuarat, tapi waktu kita sendiri untuk melihat sama ada kita jujur ataupun tidak. Benar tetap benar, salah tetap salah.